Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Ramai yang dah tahu sekarang ni kerajaan dah bagi subsidi minyak kepada rakyat RM1.99 seliter. Best, mantap. Macam ni lah kerajaan Madani. Tapi apa cerita? 300 liter kuota sebulan untuk seorang. Cukup ke bang? Kalau kita kira balik secara positif untuk rakyat biasa yang pakai Asia, yang pakai Myvi, satu kereta tank 36 liter. Dan kalau kata 300 liter sebulan kuota, korang boleh isi 8 kali ataupun lebih sikit. Cukup. Abang Nun dah bagi korang satu benefit. Janganlah cerita banyak. Ambil Grab. Yang ini untuk kurangkan beban bagi B40. Bukan kurangkan beban untuk B20. Korang pakai Alphard, korang nak pertikaikan minyak RM1.99. Income korang sebulan dah berapa puluh ribu. Takkanlah minyak mampu nak beli. Kereta 300 ribu lebih. Nak pakai RON 95, pakai RON 100 lah bang. Betul, sekarang ni rakyat memang nakkan subsidi. Betul, rakyat sekarang ni tengah sengsara. Tapi kita kena tengok daripada sudut lain. Kerajaan nak bentuk satu ekonomi yang baik untuk Malaysia. Bukan nak makan duit rakyat semata-mata. Walaupun ada. Tapi aku yakin atas subsidi ni akan ada orang ambil kesempatan, ambil minyak subsidi, isi dalam tong, jual balik dengan harga market semasa. Ingat bro, subsidi minyak bukan lesen untuk kau jadi peti minyak. Ini hak untuk semua rakyat Malaysia dapat nikmati subsidi yang ada kat dalam Malaysia. Pada yang suka sangat pertikaikan subsidi dan harga minyak semasa Malaysia, cuba korang buka abang Google ataupun buka kakak ChatGPT, search harga minyak dunia dan korang tengok harga minyak negara mana paling murah. Apa pun, jangan ambil kesempatan. Sultan Banker, pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam Sultan. Assalamualaikum.